Okay. Dia macam ni cerita dia. सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर। Wow. Yeah. शुरू करें। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे साथ। शुक्रिया मेहरबानी Bring the drum. आए मेरे दिल पे ऐसे छाए, तुमको क्या बताएं पिया। हम आए तेरे पीछे पीछे, आंखें अपनी मीचे मीचे, तुमको ही चाहे पिया। तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। Wow. Yeah.
the drop. Ni bagus. Naik kancil dengan Hindustan. Memang Abang J lah para dia. J. Mana? J. Macam boleh pendek? Boleh. J. Main. J, aku lupa nak tukar nama. Panadol. Berapa? Bandage. Halo. Bandage. Bandage. Boleh. Bandage. Okay, dapat Okay. J. Tak maaf nak cakap luar sikit. Apa ni? Aku lupa nak tukar nama dekat 5M. Tak boleh lah, kena buat So, aku keluar sekarang lah. Ya. Kalau tak kau kena 10,000, Mat. Oh ya? 10,000 ke 40,000? Ya, aku keluar sekarang lah. Dah. Ya. Nak beli apa? Ni Dewi tak silap ni. Nak bandage Panadol 55. Okey, baik. Boleh. Okey. Apa ni? Ipang 5. Macam tak datang je orang je. Panadol 5. Siapa yang tak datang? Dia orang tak datang. Tak tahu siapa yang tengah pegang sekarang kan? Betul tak kenapa dia orang tak datang? Sebab dia orang tak kumpul awal. Baik dia Azril. Okey. Betul baik dia Azril. Hakim mana Hakim? Hakim. Wah. Berapa ni? Wah, Ipang. Dapat je. Wah. Okey, baik. Macam gampang. Tangan kosong je. Okey, hari ni kita akan ber-exercise dengan betul-betul loh. Okey. Boleh? Ya, Isam. Apa ni? Ya. Jangan hilang. Hilang. Yalah dia tak ada. Bye. Boleh. Boleh. Habiskan mulut. Tak. Girlfriend kau dia jual kereta tak? Ada pula. Saya cakap dia jual kereta. Kereta 10 tu. Ada pula suara. Aku sana telah. Gimana? Gambar je kot. Ini daddy. Cek ni. Diam. Tadi dah barang hang lah.
wear me down. Angkat tangannya di atas. Apa lah? Dah air lagi lah. Angkat tangannya di atas. Bisa orang. Angkat di tangan di atasnya. Yeah. Salah. Balik. Rock the night now. Dia Rafael. Angkat tangan di atas. Ada orang cakap dengan aku kan? Aku tak dengar ni. Tumbuk saja ni. Dia kena tumbuk saja ni. Rafael. Ada orang Kau cakap boleh naik aku. Anas mana? Kita dah pegang ibu garas. Kita pegang ibu garas? Kita dah pegang ibu garas. Mana? Dengar, dah aku dah cakap dengan J dah. Mana? Dah kita dah boleh pegang. Mana? Dah cukup time 15 minit. Oh dah cukup time. Jadi Kau tak datang. Alamak. Kau pegang free lah. Ya, apa lagi? Tak soleh lah. Guns. Kita AB Garage dengan AB Workshop dua pegang. AB Garage. Tak si kita lagi. Garage. Dimiliki AB motor? oleh Bilik AB Itu motor siapa punya? AB. Kal ada Kal. AB. kita boleh pegang dua je. AB Garage. Kal ada. AB Workshop kita pegang lagi ya? Dimiliki oleh LMC Tampak. Kita pegang lah, tak ada orang ambil pun. Okey, dah tu. Darah. Hello. Kau ada dekat. Kita dah pegang dua je. Tak boleh anting yang lain. Brother for life. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Azri, bukan Aril. Azri. Azri ni bro. Azri ni bro. Ni game mana ni? Ni game mana ni? Game baju hitam ni? Game mana ni? Mak down ni. Betul? Ingat game mana ni?มันรู้ในไปนั้นตรักนานรอไอไม่จินนานรังคูแมนระโอ้ยอะไร
Kali pertama orang perempuan suka naik kereta kancil lah. Selalunya orang tak suka lah naik kereta kancil ni. Ni kata bawah ni ha. Vin 77. Ni ke mana ni? Dah. Aku nak dia nak lalu ni pusing ni. Aku pusing-pusing elak-elak dia langgar aku juga. Nak lumba bagi tahu. Sekilo ni kereta ni. Na 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 na. Allah. Bang, jangan tepi jalan sini, bang. Abang. Sorry bang. Dah lah kereta buruk bang. Bang. Ai, abang Abang je. Jangan bang. Kereta abang dah lah kereta buruk. Malaysia. Abang je. Oh. Tak, abang cakap dah redo. Azri dah masuk dalam kereta belum? Apa dia? Abang cakap dah redo. Azri dah masuk dalam Ada radio. Sekarang tak ada radio ni. Ada radio. Tak ada. Ada. Puteri bertanya je lah. Cakap abang je tanya. Cakap macam tu. Azri ada tak dalam radio? Azri dah naik kereta ke? Abang je suruh bagi tanya. Jangan tinggilah suaranya. Tanya tu je. Lembut tu nampak tu. Nampak? Okay, baik. Cuba lembut lagi. Puteri cuba. Abang je tanya cuba lembut sekali. Tak nak ah. Sekali. Okey, cuba. Okey, cuba test. Tak nak. Kita tengah komen. Dia tengah komen. Cuba Puteri. Okey, cuba ni. Apa review kat Bajir. Cuba. Review apa? Tak nak geli. Geli lah. Cuba. Alah, bayangkan kalau Puteri ada kekasih kan. Macam mana Puteri akan bercakap dengan kasih Puteri? Adakah cakap macam biasa je lah macam dah makan? Macam tu ke? Dah makan belum? Macam tu je lah tanya. Ke awak dah makan? Macam tu? Dah makan belum? Makan lah. Nak sakit perut. Makan kan perempuan kan selalu lembut. Tak ada. Perempuan dia kena lembut lah. Mesti dah akan tanya. Tak biasa. Lembut kau, perempuan kasar kau. Siapa ni? Sudah. Okay, Mak Ses. Mak mana? Ada. Dia kenapa blok-blok ni? Ui. Siapa yang kena blok ni? Budak kita ke budak diorang yang kena blok ni? Tak tahu. Oh, pening ni. Laundry cap naik. Kita blok diorang ke? Kita blok diorang ah. Relax. Apa yang beria sangat? Apa yang beria sangat? Santai. Motor kacau kereta kau bodoh. Apa? Kalau lorang nak jantan, lorang jumpa gua belah kiri ni. Banyak menyalak lah kau tu. Marilah. Nyalak tak guna, kau gerak lah. Jom. Kita bantai dia, ya, jom. Let's go. Berapa orang tadi? Apa budak-budak kita? Abang je tanya budak kita berapa ni? Berapa orang ada situ? Abang budak kita berapa? Aku dah ada radio. Tanya budak kita berapa semua? Apa tak ada radio? Tak ada radio. Jual kat orang tadi. Berapa? Masuk je. 27. 27. Kacang ni. Pek bagi aku ni sikit. Ni sikit. Apa? Benis. 10. Mana budak dia? Tak boleh dekat sikit. Sikit kat bonet. Kita kena parking kereta kat kereta. Cepat. OMC mana? Lapat. Ada lebih kan? Ya yang. Ada lebih lagi. Kat bandage tu. Saya tengah buat itu pun saya angkat call awak. Masuk. Dah. Okey, mana semua? Dah. Kita kat depan dua. Mantai. Kiri kanan, balance. Kiri sikit. Masuk kiri sikit. Pergi ke kiri back. Tengah perlu ni. Baiklah Radin, lu memang baik. Ai, telipok. Kau bantu. Mana ni. Tak ada pakai
baju orga ke apa? Perempuan tu. Oh ni. Mana ya Allah itu aku? Mamam kau. Mana? Apa hal jadi hilang? Ni tu. Belakang ni. Sini. Allahu Akbar. Sini. Ya. Sini. Ya. Zaf, aku bantai Zaf. Ya. Masuk. Allahu Akbar. Mampus kau. Bawa belakang Pak Wan. Habis kat S. Cari. Cari abang long dia ke? Dik long dia. Cari. Jangan bagi dia buka kemah untuk majlis hari ni. Jangan bagi. Lari. Sinilah. Oh, ketuk mayat. Woi! Ya Allah ya Tuhanku. Piup. Ya Allah ya Tuhanku. Oh my. Menang. Adam OMC. Kau jangan gelak lagi, Mat. Jangan gelak lagi. Ada lagi. Aduh. Masuk. Jangan bagi Mat bercakap hari ni. Masuk. Ya. Aduh. Lagi. Dari belakang. Hati-hati. Dari belakang nak masuk tu. Allahu Akbar. Sakit ke? Aduh. Apa? Allahu Akbar. Allah, Poki Kumbang kalah dengan menang. Aduh. Medik tak ada. Aduh, medik tak ada pula. Macam mana nak kalau tak ada medik? Medik tak ada. Semua dah ni. Medik Kumbang ah. Make it. Medik tak ada. Aduh. Dia orang akan blast tu jugalah majlis tu. Jom gerak ah. Abang J, sorry Abang J. Aduh, bosan dah. Bos. Ya. Reset angkat adik-adik. Panggil adik-adik. Ya. Dengar tak? Oh, tadi kau nak salah dia mau tak sambut. Bukan ni kita duduk naik ni, Bom mak. Kita duduk naik. Kita peluk cium. Peluk cium. Awak duduk naik ni. Dia mak. Minta maaf banyak Abang J. Ni, janganlah. Awak tak mak tengok tu, mak. Apa Bom mak ni mak tu ni orang mak ni. Mak ni. Ni, mak. I am sorry, okay? Mak, I love you. Sayang angat-angat. Bere. Okay. Lama-lama orang kata kita gay. Nak gapo dia lagi ni? Nak gapo lagi ni? Disgrace me to hospital. Tak apa. Mana udah punya budak tak langgar kat sini. Baba ni. Dia tak apa video. Pastikan adik-beradik mana lagi. Pastikan adik-beradik semua bangkit. Apa main bodoh-bodoh ni? Allah, malu kok kain tu. Kami datang bawa nasi minyak. 30 minit gua tarik lu orang balik macam. Tak goyang sama lu orang. Dekat belakang diam. Dah gerak. Aku dah nak ada yang bersuara. Gerak dah. Bye-bye. Ayo pastikan angkat adik-beradik. Jangan ada benda macam tu Kita orang goyang tak? Macam dia orang Kau nak goyang weh. Lepas salah. Semalam Lah bodoh. Kita macam bagus sangat. Siapa nak makan? Elok-elok jalan. Aca-aca pula jangan jadi bodoh. Orang tak layan, dia tekan benda tu. Jangan jadi buruk. Okey, jom. Main. Lu semua boleh jauh dari sini, okey? Jom. Semua. Baba, gerak. Bergerak. Jangan jadi buruk Jangan malukan budaya. Ni aku dah pesan. Nak tok. Tapi kalau 20 orang sekali tok jangan tok ah. Ya, betul tu. Punya budak-budak dia tak didik langsung. Dah diam. Siapa yang tak ada kereta tadi? Timah kau stop. Tadi semua budak-budak. Tadi ni apa? Lampu racai mandrunan. Racai mendrutong. Rakna. Siapa cakap boleh?
Boleh lah. Mari. Alamak, minyak tak ada pula. Aduh, sedihnya aku kita ni. Minyak Ambil eh. Kita aku tadi? Ni ada baik. Baik. Okey. Jap, isi minyak jap. Isi minyak sebentar. Ya Allah. Minyak. Okey, dengar ni. Semua yang ada yang kita rosak ke aku tanya ni? Okey, sekarang ni kalau ada yang kita, kalau tak ada kita rosak, kita gerak. Kita ikut belah heavy workshop. Mana ke? Bawan. Kita bawa berapa orang? Sekejap tunggu dia isi minyak. Mana? Kita ke mana ni? Aku tak ada radio ni, sorry guys. Kita ke mana ni? Mana radio mu je? Aku jual tadi. Ada orang nak membeli. Orang tak emergency tadi. Aku rasa budak pendekar tadi kasi budak tu. Bodohnya setelah aku jual radio tu kat budak pendekar punya tadi. Ingat ke budak mana pakai baju putih tadi? Yang macam monyet tadi. Aku rasa dia kot. Suara dia tadi. Tak tahu aje. Okey, jom. Na 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 na. Na 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 na. Kereta mahal ni. Masuk dalam off-road. Orang pakai tekan kancil je lah. Nampak? Bergerak tadi. Kita tak cukup orang kot tadi kan? 27 orang je. Boleh lah buat rasa-rasa. Meraman na 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 na. Wayang cik, wayang. Siapa pula nak menjadi wayang kulit ni? Bukan je. Bukan lah. Lumba, mari lah. Laju kereta dia orang. Tak apa dia pakai. Anak-anak orang kaya ke semua tu? Apa semua kaya-kaya je? Ramen. Na 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 na. Meran. Janjiku. Na 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 na. Aduh, 90 je. Siapa yang kena awal dulu? Tak ada kereta. Kita dua orang rosak kat tengah jalan tadi tu. Oh, rosak. Yang kena langgar dengan budak-budak neka tu. Dia radio ke? Oh, dia dah radio. Tapi kita lagi duk hold lagi kat belakang. Sebab kenapa aku cakap tertugas. Tak apa. Kita mesti nak kena kalah mah. Pawagam. Asyik benda je nanti orang benci. Lebay. Headcount balik lebay. Kalah apa? Berapa orang? Dia dalam pergaduhan merampas Ayat, keluarga, depan tiada kereta, depan istilah kereta. kalah ataupun menang tau. Dia istilah kita puas hati ke tak? Itu je. Kau puas hati tak? Je depan. Kenapa duduk depan ni? Aku tengah bercakap kat depan ni, kau boleh ajak aku ke sana Kau ingat aku apa? Nak kira kejap je. Nak kira kejap je. Kacak aku. Tak main. Oh, sekarang ni okey, aku kat baju sekarang. Lelah dia nak merajuk. Okey. Baju Bimat. Bagai bimat. Alamak, bos ada kat sini kantor aku
ponteng kerja. Dah lah tak on duty bos. Dia tak on duty bos. Ha. Jangan bagi tahu bos gila. Aku ponteng kerja. Aku ni. Aku kerja gila. Mel pun kena buang macam tu je. Relax je. Kau tak tahu ke? Aku bos Abby Mart, kau tahu? Oh ya. Oi, aku atas lagi pada bos Mak Epi tau. Tak percaya tanya dia. Betul tak bos? Bos, halo bos, sekali bos. Bos. Ha? Bos. Itu bos. Bos, pisang Bos, tengah TV ni bos. Bos. Bos, orang klik ni. Apa review TTT ni? Memang bos. Betul-betul lah aku rasa hari ni aku last lah. 22. Besok aku tak kerja dah ni. Bos tengah typing tu. Tinggal enter je tu. Ada 25 orang yang pakai baju sekarang ni. Apa hal kau pakai baju Timberlake ni? Seluar Timberlake Seluar Timberlake. 25, 26. Teko Samju. Allah, perempuan pula. Mana Mel? Mel! Tepak muka tiba. Oh. Teko. Encik boleh? Encik boleh? Oh, dah lama tak sepak. Teko dah jumpa Sanju belum? Tu. Apa yang samju-samju korang ni? Teko Samju dah putih. Apa yang samju-samju korang ni? Tu Sanju. Kau pasal sebut-sebut pasal samju? Kau pasal sebut-sebut pasal samju? Pergi mati sama dia. Kalau boleh tarik muka ni. Teko, sabar. Okey. Tinggal Caca. Teko, tarik nafas. Pergi support dulu. Pergi berasap dulu. Siapa? Samju siapa? Ha? Siapa Samju? Kenapa Samju datang sini? Teko, sekarang ni. Ya, dia Teko. Samju ada kat sini. Samju ada kat sini. Apa? Samju yang mana sini? Teko. Mana dia? Ini aku tak backup je tak ada buat apa je. Mana dia? Sini Samju. Dia sini dah cakap ambil pot pasal keluarga ni. Apa lagi dia nak tunjuk muka? Pergi depan sana tengok. Apa? Asal pula Teko nak pergi? Biarlah dia tahu. Tiba lari. Budak hitam. Itu siapa? Betul ke Teko? Ni siapa ni? Apa ada putih pula Muhammad ni? Ni siapa ni? Pakai produk. Dia dah cakap dah ada putih dah. Itulah Samju. Nampak kena wala betul para putih para pokewa ni Samju Teko dah pernah. Diamlah. Mencarut ke? Apa datang sini? Orang melancap macam tu lah, mulut banyak. Hei. Jangan diam je bang. Aku suka kau. Bah. Kau macam tu je. Orang bahan kau. Alah Salik. Itu pegang lah pak. Itu pun lupa melancap. Buat apa datang sini? Aku nak minta maaf sebenarnya. Masa itu hari aku datang dekat sini, aku cakap dengan orang semua, itu hari kau. So, ini hari baru jumpa kau. Sebenarnya macam-macam benda dah jadi. Aku pun dah dapat nampak banyak benda. Sebenarnya yang salah tu bukan kau pak. Yang salah tu aku. Jadi aku datang sini sebenarnya aku memang betul rendahkan aku punya bulu, aku rendahkan aku punya kepala semua. Minta maaf banyak-banyak dekat kau pak. Aku tahu aku banyak buat salah dekat kau pak. Doa. Malu sebenarnya aku datang mau cakap ke kau macam ni tapi tak apalah, malu nanti hari boleh dapat balik lah. Buang balik lah itu malu. Dah tua pun bodoh. Macam tu lah. Ya. Tapi kau datang ni apa? Nak minta maaf suka gerak ke apa? Aku tu hari ada cakap lah Noti ni. Kau punya Okey ke dekat YT okey ke?
Oh tuanku, beri-beri ampun. Sembah patik harap diampun. Maafkanlah dosa-dosa aku semua, Pap, ke atas kau. Terimalah aku balik ke dalam family kau, Pap. Sumpah bodoh juga lagi perangai ya. Sabar. Bangunlah kau. Sabar. Ni rumah kau yang kau pergi keluar buat apa? Kenapa UFO jatuh kat ni? Cakap bukan aku Ya. yang buat. Welcome back, Naga. Naga kembali. Boleh aku tumbuk satu kali dia ni. Betul lah ni. Tapi bukan kosong ah. Lu masuk bukan kosong ni. Kau mau tengok lu Okay, bukan kosong. tajam. Sekarang gua ada tas dulu. Ada Lu tas lagi betul-betul kah? mau comeback. Lu betul-betul mau comeback. Bukan kosong ni. Kau tinggalkan gua. Kau mau tengok lu tajam tak tajam. Lu tumbangkan 5 orang. 5 saja kah, Pak? Ini je. Lu fight dengan aku lah sekarang macam tu. Sanju. Setakat 5, Pak. Aku punya sebelah tangan, Pak. Boleh sekali hambus, Pak. Kau mau buka gelanggang ke? 7, Pak. 7. 7. 7. Yang kita Eh, order kasi tu setting siapa? makanan kau Dia tu. baru datang. Eh, 7. Aku nak 7 orang. Mana dia? Ni aku nak. Mantai. Aku nak. Aku dah lama kat sini. Aku nak. Tapi dah lagu juga tu. Sini, tengah. Kita buat bulat. Jagalah hitam. Abang Jen tu siapa boleh? Mana? Tu baru datang. Jatuh. Apek oh. Itu ring. Apek gampang. Kita orang tunggu. Apek apa? Tunggu adik-adik. Oh, ya. Yang datang langgar itu. Dah, muka pun macam 30 lawan 1 lah. 7 lawan 1 pakai tangan. 7. Tak, sekarang 7 ni lawan balik. Asal awak tak pakai tahu. tangan. Asal awak tak tahu. Masuk sorang-sorang, weh. Masuk sorang-sorang. Aku nak 7 orang masuk. Pantai dia. Macam ni. Lu sini, Samju. Macam baru tuan ya. Boleh? Sekejap aku pergi. Habis-habis lagi dengan taktik kotor dia tu. Yang kru lain macam ni jap. Jumpa kat sini. Suki ada Suki. Suki. Ada aku ada. Alhamdulillah. Dia dengan main motor. Suci. Apa pergi kat belakang tu? Awang menang awang. Ada yang menang kat belakang tu macam ni. Ada banyak. Buat John. Bos, tengok bos. Tengok bos. Ni. Kita bulat guys. Buat bulat boleh ke? Ke korang tak nak buat bulat? Kalau tak buat bulat tak apa. Boleh je. Takut POV je. Takut orang lock lain. Okey, kalau macam tu duduk satu tempat je lah. Ada kereta datang tu. Ada sebiji kereta datang. Bakoba mana? Bakoba. Tak datang Bakoba. Bagi salam dulu mak kawan. Bagi salam dulu mak. Abang Jen, dah ada dah cukup 7 orang kat sana. Masuk. Kat sana je. 7 orang yang. Baik, keluar. Azal, lu keluar tunjuk muka sekarang. Yang lain be ready. Prospek jauh sikit. Lu keluar sekarang. Atas. Ni siapa? Monyet Ada mana? kita. Budak pendeka. Budak pendeka pula dah. Ni parang. Parang. Pendeka. Alah. Aduh. Pakai baju ni. Apa lagi? Hantar ni lah. Semua stay dua satu tempat. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Teko, sabar Teko. Diorang pakai baju lain tu Teko. Dia pakai baju lain ke Teko? Prospek pergi. Weh, Prospek. betul lah. Alamak. Prospek sahaja. Tak Pergi boleh. prospek. Lu goyang apa? Mari. Lai. Lai. Lu suruh apa? Mati. Baju bakar baju tu. Boleh masuk pula.
Standby. Panggil dia orang. Panggil dia dari radio. Korang gerak, panggil radio. Apa pasal lu sorok? Ni, Lai. Kalau lu punya gangster, mari. Mari. Hai. Mari. Alamak. Ada bajang kata nak fight. Agak-agak dia bawa member tu. Dia takut. Dia cakap, aku takut bila Si Samju. Cepat. Jauh. Oi. Hilang. Alah, dia 2x5. Ni apa terus lari ni? Punyalah. Dia cakap, aku takut bila dia Paul buka baju. Dia belah. Dia takut. Aduh. Benda. Okey. Ke belakang. Tak dengar apa Pak Wan. Kau tak terkincit budak tu lari, kau tahu. Kau tahu tak? Aku tadi dengan Taiko pop. Bilas dia macam ni, pop. Aku bilas macam ni pula. Taiko macam, kau pintar sana. Aku pintar kat sana. Aku pusing kat sini. Taiko pusing, dia pula lari kat tengah. Apabila lari kat tengah tu, Taiko nak pusing balik pakai baju. Sekali budak tu masuk balik dalam kereta. Yang tu pula keluar pakai baju. Keluar masuk balik. Budak tu sampai. Bernafas. Korang jangan tunggu aku dengan Taiko pergi. Prospek, belakang dulu prospek. Ingat prospek, apa kalau Taiko pergi Betul. biasa korang Tak percaya. Tanya Taiko. Itu tanya motor Taiko. Taiko, lu kena backup war tau. Oh, tanda dia garing ke? Dia tak kerja motor. Dia tak sabar 107 Taiko dia cakap. Wah. Tapi macam ni dia boleh terjang motor tu? Mana? Itu mana? Oh, iyalah. Ni yang Samju prospek. Aku nak tengok. Kau fight dengan Samju. Alamak, macam mana ni? Nanti. Sanju, tambah je lah buat tolong. Sini, Sam, prospek kat sini. 7 orang. Tumbuk, pakai tangan. Kau bantai Samju, tengok macam mana dia elak dengan korang. Sam. Bergaya lah kan. Good luck Sam. Sejak bila lu ada Dragon Fire? Tak dapat nak tolong lah. Aku lagi awal dari kau. Oh ya. Macam mana Asam? Awal lu ada Dragon Fire. Itu waktu apa? Trister. Betul. Bahagi 7. Tapi lu kena tahu. 5 kid. Sebelum lu masuk Trister, aku sudah pegang ini Dragon Fire tau. Ini siapa ni? Apa buruk Sebelum roman Trister lah aku sudah pegang. Aduh, dia tak boleh settle lah. Sebelum Trister lu sudah pegang? Sebelum. Ini pedang ni sempurna dia kata kau. Sebenarnya. Keluaran dia ni. Ya kah? Betul. Dragon kan? Aku orang first yang pakai lah. Dia yang testimoni. Tapi testimoni dia ni pedang yang tak perfect sangat lah. Tali dia tak apa-apa. Aku punya yang first edition lah. Cik, kita ada 26 orang ni. First edition lah. Memang ni nak tanya apa? Daripada gaduh sampai baik sekarang baik balik memang kau tak berhenti sembang macam babi terbang ah? Apa pasal? Betul lah. Babi mana terbang? Babi melangkah. Babi betul. Rasa bersalah pula. Tapi tak apa lah. Sekarang ni mana prospek? Dah set up belum? Anggap duit raya je lah ni. Duit raya. Duit raya lah mana prospek? Raya tak habis. Tujuh lah. Tima prospek. Datang Duit aku datang. Samju, jom. Guys, ingat guys, balancekan kiri dan kanan. Aku hari ni depan Pablo kena macam ni saja. Aku rasa, Teko, masuk je lah gas ni. Tunggu apa lagi? Ni, budak ni sampai lah ni. Relax je. Bagi dia orang ke depan dulu je. Sikit. Susah sempit kita orang kalau mereka kerja tu. Dia orang suka back ke belakang. Minum. Dia orang lepas je yang tengah-tengah pokok tu korang terus gas je. Lu motor Ali ada lagi ke? Motor leh? Ada. Ambil toleh kejap. Okay, in 3, 2, 1, go. Go. Ambil belakang. Balancekan kiri kanan. Ambil belakang dia. Belakang dia ramai.
Mampus. Lagi. Mantap makan. Man, sini man. Cepat. Belakang. Saya semangat. Siapa yang tak semangat ni? Semua okey ke? Nampaknya tak skrin saya pun tak jalan. Berapa atas? 500. Masih ada. Masih. Aduh, malu muka aku. Semua salah Sanju. Aku pula ke dah? Ya, tak masuk. Tadi duit raya kan Sanju? Weh, itu duit kena pulang weh, jangan macam tu weh. Duit raya lah sebab tadi. Mana duit raya weh? Raya sebulan. Kejap. Jangan lagi deal balik. Cuci mata jap. Rasa nak tidur lah. Boleh pergi sana? Ha? Boleh pergi? Boleh. Okey, keluar. Toleh.
Toleh apa gila? Bukan Harley, motor Harley gila. Lah, Bukan udah toleh. kau cakap, toleh kau ada lagi. Aku ambil lah getah pipe ni. Kepala otak kau. Tu aku libas belakang kau cakap getah pipe tu. Sorry Teko. Orang. Lepas. Teko. Kalau lu tak percaya buat kerja lagi kan. Tetap 7 orang kasih aku. Aku go. Aku gas punya. 2, 3, 4, 1. Okey ha. Okey, Tadi lu sudah pilih ada lu 7 mau orang. Sekarang lu pilih lu mau fight yang siapa? Prospek semua jom. Prospek. Kalau ini pakai baju betul tak boleh kah? Boleh saja. Boleh lah. Lu pilih lah lu nak fight dengan siapa? Okey. Nanti aku cakap dengan orang. Tunggu orang bangun dulu. 2, 3, 4, 1, 0, Okey. 500. Tapi betul. Tapi lu tak ada kena-mengena dengan tu. Tak lepas juga lah Dapat kat aku. Ada. Ya, Lepas daripada itu kes itu hari kan. Dah. Dah kan tu apa semua. Lepas tu itu SSC sama Trista semua memang buru aku. Aku duduk bawah jambatan tidur hari-hari. R35 parking tepi jambatan macam kaya sudah, tapi tidur bawah jambatan. Berlandaikan batu kerikil. Ya. Teruk hidung kau. Asal kata call aku. Memang teruk lah. Yalah time tu ego kan. Biasalah. Itu time aku kau masih... cuba buangkan ego tu. Yang ego ni membunuh. Yalah itu time kan masih percaya lagi yang kau Lebay. ni adalah orang yang jahat yang mau bunuh. Lebay. Je. Ni. Berapa orang semua? Belah aku je. Apa dia? Berapa orang tadi semua? Kita 26. Kira balik lepas je. Kenapa? 26 orang. Nak kira balik? Masa count tadi sebelum dia datang 26. IP. Siapa lagi ada? Ni siapa? Reza. Badai. Ni siapa? Je. Ni my Raden. Nice. Bye. Putri. Ni siapa? Kram. Mat John. Cik. Bye. Maki. Apek. Ni siapa? Je mana je? Ni siapa? Ini Abang J belakang ni tengok orang. Ni siapa? Sebab ada sikit orang. Ilmi. Ni siapa? Topek. Topek. Kira ingat nama aku. Lama deh. Tak ingat semua nama. Ni motor kan. Ini kelas ni. 26 orang. Ya kot. Jadi Macam tak intent. Depan orang tu jangan kiri-kiri ni tak nampak tak cantik. Kita Tak apa duduk belakang je. Kita pendekkan takkan tak repeat. Repeat lah. Ya, abang jangan duduk belakang ni. Dia depan lah. Tak nak. Cakap put. Tak mau. Ni Teko lah. Kita cakap Teko tu. Teko so handle. Cek kata video bahaya. Je. Tengok macam dengar. Brother. Macam Apa yang tengah cakap ni? gua cakap Marco. Okey. Belakang sikit tak selesa lah. Tak selesa mungkin sebab ada bau darah lu kat muka gua. Betul. Siapa? Je. Sorry. Aku cuba. Lu boleh tak ke lu nak gelak sekarang ni? Okey, sabar. Ini sabar. Santai mak kawan. Okey, sekarang ni nama kau tadi apa? Marco Akila brother. Marco. Okey, Marco. Sekarang ni lu sudah lunas lu punya cakap itu hari. Sebab lu kata esok hari gua kan. So ini hari-hari lu lah. Gua pergi jalan. Hai, tu macam gua pergi jalan. Ayo, sudah banyak kalah lagi banyak talk. Sponsor dari adik-beradik tau. Bukan banyak talk. Lu mau talk, gua talk. Lu boleh duduk diam tak? Gua rasa tak selesa lah cakap dengan orang mulut busuk mah. Tak apalah. Mulut gua busuk. Mulut gua wangi. Itu gua. Ada G lah belakang. Sekarang ni macam mana je? Ada nampak G lah. Gua sekarang ni tanya lu punya leader mana? Gua punya leader banyak busy sikit. Tak boleh talk sama lu. Tadi banyak bunyi lah tadi dia. Banyak tengok lah depan. Biasalah. Itu dancing mesti kena lebih mah. Dancing lah. Tadi gua tengok semua sudah tidur. Yalah, macam itu filem lah, dancing lebih. Ayo.
Ya, kadang-kadang ini hari gua dancing lebih. Esok lu orang pula dancing sampai tidur. Lu punya nama apa? Lu punya nama? Aku punya nama, tak apalah. Wah cakap dekat orang makan semut, wah tak tahu. Wah cakap berapa kali dah. Cakap betul-betul IC. Lu kena ingat bro. Lu kena ingat. Oh, Bakoba. Okey. Bakoba. Ya, macam pukulan sipu semua. Sedap lu kalau rotan-rotan sedap lu punya pukulan hari ni wah cakap macam itu sifu Bruce Lee. Itu mesti kena sengat mah. Lu boleh mimpi tau. Lu boleh mimpi. Lu balik rumah, lu tidur, lu mesti ingat awak punya pukulan semua tau. Ni parang punya pukulan lu boleh ingat tau sampai mimpi. Ya, bukan. Itu pasal lu cakap lu punya pukulan macam sifu. Tapi tak tahulah esok lu punya pukulan macam siput. Okay. Gua hari ni mau satu benda je lah gua nak cakap kan. Okay. Semalam kita talk tak banyak, betul tak? Betul tak Bakoba? Okay, ni hari gua bagi satu apa kata ringkas padat. Lu surat kalah kan? Lu angkat kaki, lu belah lah. Gua bertepat. Lu belah lah weh. Okay. Lu angkat kaki belah lah. Macam ni. Siapa tadi lu punya nama? Ya, siapa? itu Gua. Sebelah kanan itu Marco. Kiri dia apa nama? Gua Datuk G. Datuk G. Ni macam lah Datuk G. Gua ni bukan senang-senang nak suruh angkat kaki belah macam tu tau. Lu siapa? Lu sudah tumbang, lu tahu tak? Inilah kawan. Lu tak tunjuk garing mas ni. Gua tak cakap gua garing. Tapi gua punya ego lagi besar daripada dulu punya budak punya api dah. Kalau lu mau satu round lagi ke macam sekarang ni? J. Dia mau satu round lagi J. Ya okey lah. Lu say yes, Wah akan yes. You say yes, Wah akan yes. Jom, mau satu round lagi ya guys? Kali pun tunggu 30 minit lah. Alamak. Oh 30 minit. Kalau lu Wadi ni. Okey, Wadi sama lu. Orang dah deal lah. Orang dah cakap yes, say yes. Sebab kalau lu Wah mau akan yes. sama gua, Yes. Macam tu. Yes. Ke belakang. Ini orang banyak langsi kurang ajar. Ambil. Pas. Yang tadi kan? Yang tadi bunuh kawan. Ni ambil balik makan ni. Lek. Gerak. Kakak benar lu. Kakak. Kakak. Aduh. Dah dekat banyak. Jangan lari kat banyak. Dua padi, dua pangkai. Kan tidur. Sorry dah. Jay. Tadi budak ada orang tolong angkat budak kita. Apa dia? Budak ada orang tolong angkat budak kita. Kita tak payah angkat. Najis. Bah, takkan bah. Kita tolong musuh kita takkan lah bah. Tak payah. Kenapa nak tolong mereka? Nak tolong kita tadi. Ini bukan tadi kau kemas lah nak tolong sesama. Salah kumbang. Siapa carry aku ni? Tolong seorang carry aku keluar dari tempat ni, aku berat. Siapa itu Pak Wan? Ali tu je. Jangan dengar aku. Carry tidak digunakan. Tidak, semua game
Dia menggunakan slang Cina, saya mau menggunakan bahasa baku lah, berlainan sedikit. Ya. Say yes. Wow, yes. Ni angkut sekali budak dia orang ni. Putri. Hakim. Sejak bila aku main hello ni? Betul apa itu kalau aku tahu nama si dia memang hebat. Dah nak. Gampang ni. Pil mi. Dah. Ni angkut dah ni dia orang pergi side sana. Oi. Relax sikit oi. Tak boleh. Wah, ngok Azri. Tak boleh ah. Raja. Aku heal. Asal aku heal? Ada doktor ke? Di sini saja tuan. Asal aku heal? Ada doktor ke? Macam mana saya boleh bangun ni? Asal? Sama. Asal aku boleh bangun? No. Asal? Bangun ni, semua bangun. Aku bunyi siren tau, tapi kereta tak nampak. Doktor kumbang ni. Doktor! Bersuara doktor. Ada heal. Ada orang heal. So dia duduk skin. Doktor duduk skin ke? Doktor berapa doktor? Ada doktor. Kenapa ada doktor ni? Ada doktor ni, tadi dengar siren tadi. Buat ada siren. Tak nampak lori. Tadi dengar slash me hello. Masalahnya sekali van dia tak nampak. Agak. Itu tu. Mana ni orangnya? Okeylah doktor belanja ya, terima kasih. Tak nampak. Doktor pun senyap saja. Anggap je lah dia belanja. Terima kasih doktor. Doktor? Mana doktor? Doktor atas kepala aku ni. Mana? Itu Wang, gerak lu Wang. Doktor dah nampak ni. Alhamdulillah semua. Saya tak nampak doktor tau. Banyak sekali orang asing. Ni siapa attack ni? Asing doktor, tak apa. Doktor sekarang ni tak nampak tau doktor kat mana ni. Bayar lakat doktor, bayar lakat. Saya asing doktor. Dia orang tak tahu lah doktor, saya lain. Tak nampak. Pisang. Tu nampak, aku nampak. Rest tak nampak. Tak, slash me doktor ni datang kat aku tau tak? Doktor. Ni kumpul, kita budak-budak kita kumpul belakang ni dulu. Kumpul belakang ni dulu. Kita kat sini ramai ni. Okey dah nampak. Okey doktor nampak. Nampak. Doktor berapa doktor? Tiba-tiba putih. 500. Jangan tanya berapa lagi, 500 je. Boleh tak bayar. Ya, boleh tak bayar sekali. Aku ada tak bayar. Okey, bayar sekali. Tak apa cik. Doktor, nampak dia doktor? Doktor? Belakang. Nampak dia tak ni? Thank you. Ni. Okey. Belakang doktor, depan doktor, belakang doktor. Nampak? Nampak? Ya, saya try pergi dia. Sorry gue kumbang sikit Ini doktor yang bayar. Nampak doktor? Bayar sekali ke? Ya, aku dah tak ada duit ni. Bayar, kasih bayar. Kejap. Hilap lah, minta kali kedua. Adik-adik kita lebih. Tu lah. Kali jangan minta. Jangan repeat lah lagi. Betul? Jangan repeat. Silap. Dia kena berambus. So berambus. Ui, baik tu kan. Ada berdeka pula ni. 2 kali Jumaat lagi doktor. Pakai meninggal. Okey. Gila adik dah okey. Mesti okey punya. Kalau awak tak okey, awak sudah repot lagi kepala tau. Bang. Masa 10 bang. Dia kenapa? Tak. Oh, abang. Nak 10 bang? Ni badan bawah putih. Bandage. Alright. Ya, kenapa? Boleh bandage. Bang. Bang. Sekejap lagi alasan dia macam ni.
Kau seli satu sama lagi sekali lah. Bang. 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 Bayar lagi kat doktor lah. Lepas belanja. Bang. Jay. Jay. Mana ni Jay? Tengok dia mari dak. Masa kau. Oh, mana muka? Tak mana. Abang Jay, bagi adik 10 bandage nanti abang minta dekat ni. Tu siapa? Tu ni kan? Raden. Mak AP kan? Raden. Oh, nanti suruh dia bagi duit. Tadi ingat dia Mak AP pergi beli bandage. Sebab dia tegur puteri tadi. Betul tegur abang tadi. Oh, bayar kat dia ke? $1,500. Sebab tadi ingat dia Mak AP. Kenapa tu eh? Tiba-tiba dia menung. Lepas dapat duit. Terima kasih. Sama. Mana mau dia letak itu? Oh, kau ambil duit Bu? Bang. Bang. Pelang kawan duit saya. Tak apalah, biarlah. Tak bang ingat ni. Ya. Sebab tadi dia menyawak tadi. Tak lepas dia dapat duit dia terus diam. Tu. Duit. Ya. Dia mas BM 120. Tapi ujung bulan. 120? 120. BM lagi murah kot. Apa? Sniper dengan Porsche lagi mahal. Ya, kot. Tak. Bukan 110 ke Ferroro? Guys, di standby aku nampak merdeka dekat belakang power gum tu. Dia tengah party macam kita. Standby semua. Tak nak ada yang menung. Nak bang. Pelik juga hari tu kau cakap 110 Ferroro. So tapi tak apa budak parah pun tak bangkit. Nah. Terima kasih bang. Suruh budak ni ready cik. Aku takut menung. Guys, ada yang semua menung aku tahu tu. ready. Tak boleh ni, tak boleh. Semua tunggu sini. Siapa ada radio lebih? Assalamualaikum kepada semua. Mana Apek ada radio lebih, Pek? Tak ada. Apek mana satu je tak ada. Bagi yang kau punya lah. Betul nak buat apa? Lu pun awak tak dengar tadi radio. Kau pasal otak. Macam mana aku buat? Memanglah awak tak dengar. Awak tak ada radio. Bodoh betul. Siapa ada radio lebih? Apa je radio tak ada je. Kau ada apa? Tak ada tadi PLT. Dekat Pasar Rabu ada radio lebih. Tak kawan. Pasar Rabu? Macam mana nak dapatkan dekat Pasar Rabu tu? Beli kat Pasar Rabu. Macam mana nak beli? Boleh lah kalau Raja Bimak boleh lah beli. Boleh ajar tak? Boleh ajar tak? Macam nak beli? Tahu kan? Basuh sikit ni. Nak main lagi? Aku layan je. Tak pernah beli lah. Kalau hantar aku sambut. Tapi bila mana aku ayalah beli je lah macam biasa. Beli je lah macam biasa. Macam mana macam biasa tu? Aku tanya tu. Macam biasa. Macam mana ada beli barang Bimak tu? Tak pandai lah. Lama sangat. Buat bodoh. Duduk nampak dulu. Kena ni tu. Kenapa? Best of three. Best of three. Dia cakap. Dia cakap macam tu sikit. Pak Resnan cukup apa? Kita 26 orang tadi kan? 26. Menang bah kita. Tapi sebenarnya 30 kawan. Uang ni ibarat 5 orang. Baik dah. Depan aku tiba-tiba Kau nak aku tolong, Zahab datang. Lepas tu, dah tolong aku backup dia. Hari. Terima kasih. Itu ni kalau. Nak bandage satu boleh tak, Bek? Jangan satu bandage 500. Masa ni saya Apek ni. Makanan aku kasih. Sayang Apek kan sayang dia? Sayang dia tak kasih terus lah. Dah semua ready kiri yang kanan. Ready kiri kanan. Tiga bahaya. Dah. Berdeka. Buka. Kiri kanan buka. Kiri kanan. Balancekan kiri kanan dulu. Balancekan kiri kanan. Yang selebihnya duduk tengah. Kelly menung ke? Kelly menung apa? Ada. Jual apa tu? Alah.
Jangan. Oh, tengah-tengah tak ada orang Belakang sangat belakang sangat. Dia nampak belakang sangat. 7 je. Yang belah kiri tu ramai tu. Kiri 7, kanan 7. Macam tu je. Yang lain duduk tengah-tengah. Standby untuk backup je. Okay, full belakang Aku nampak orang kat stadium belakang tu. Jamal dah ada orang nampak. Boleh. Aku nampak cik tadi belakang tu. Yang mana? Boleh. Belah kanan tu, pusing ke belakang. Tu kau nampak dekat tangga. Oh, standby. So kita ada advantage sikit. Tu dekat tangga dia tempat penonton. Bukan tak nampak budak dia, aku nampak tu. Tak apa, korang relax jangan ke belakang terus. Relax, biar. Yang depan biarkan guys, yang belakang stay. Sudah datang sini. Tanya boleh menang tak boleh menang ni. Boleh. Kau dia orang dah gas tu. Jom. Gerak ke depan. Standby. Apa duduk belakang? Standby. Masuk depan. Standby. Jangan jauh sangat tu. Lekas yang kiri rapat sikit. Jangan jauh sangat. Yang kiri rapat sikit. Sampai dekat baru buka. Suara. Bagi tahu. Aku tak ada radio Kau demo. Demo apa? Okey, kemang. Kanan depan. Demo cium dah dah. Yang kiri masuk. Okey, gas bah. Gas. Masuk. Pajir. Mantap. Boleh kah? Main. Tidur. Aku tak ada radio. Susah lah guys. Diorang ni aduh. Tak balancekan kiri dan kanan. Salahnya. Susah lah nak komen. Backup. Nice. Apek sini Apek. Kau nak mana? Wih apa ni? Aduh. Kereta yang sepi. GB. Betul aku cakap tak payah jadi bro cukup. GB. Lepas 30 minit kita datang lagi ya. Ya betul. Boleh. Mana lagi 30 minit tu? Tak Hari ni akan mulut cakap ada orang ramai boleh nak menang. Betul tak? Ya betul. Janji aku nampak cun dekat mata aku. Ada orang ramai boleh nak menang. Dah boleh baca lah otak gaya-gaya good ni. Aku dah boleh baca dah otak dia ni. Mata kita lawa ya. Orang ni lemah sangat. Bleeding. Mana kepala dia? Ni orang suka ni tidur. Dah tidur lah. Ayah jatuh juga. Ayah. Terima kasih. Weh, kenapa dah start? Ayah mana ayah? Ayah mana ayah? Ni depan aku. Tolong angkat ayah siapa doktor? Ini kita udah makan. Sekarang kita makan. Bukan tak sempat makan je bi. Tak sempat nak suap lagi je bi. GB. Elang banyak tidur lah. Angkat ayah ni. Dah. Tu orang ni lemah sangat. Pergi training dulu 5 Budak puyuh ke?
Hari-hari training pun tidur. Macam kita. Duduk rumah boleh menang. OMC Merap tu cakap Merap. Kalau pendekar dah buka silat sebab Bukan Zah. Dia macam ni Zah. Okey, hari ni kita pukul 15.15 training. Tidur. Training untuk tidur Zah. Dia training untuk tidur Zah. Aku pokok pukul tak lawat. Tengok ni. Okey dapat. Dah Abang. Dalam pokok bersatu alam. Abang dalam pokok bersatu. Macam orang ni. Diorang ni bersatu dengan tanah Abang. Kerja tidur. Doktor. Hampir mati doktor. Saya Dr. MC. Saya. Awak doktor lain. Awak bukan saya. Awak doktor ni ni. doktor ni. Doktor kita ni. Cuma buka orang itu. Doktor. Your call. Nak beli L ke? Nak beli L ke? Nak beli L ke? Tak tahu lah Timo. Tapi kan itu L baru tu, L baru. Gula-gula jangan beli kita tau, Diman. Sebab dia orang kata debak. Kan dah diberitahu kan Timo. 26 25 26 tu ni banyak dalam dia. Tak tahu tadi minggu kata ada 50 dalam ni. Tak silap lah. 50 1+1 8. Satu 1+1. Kepala penat 1+1. Lapai pula. Dia bukan 1+12 tau. 1+1. Oh dia ke? Untuk kau fokus satu. Memang siau. Iya betul. Siapa? Dia dulu satu pik. Nesta? Sekarang ni satu kotak tu 50 Nesta ke? Ya ni 50 putih aku nak buat apa gila. Apa? Nesta? Kau ni mana kau hilang? Sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap tak ada. Kau mana? Apa je ni? Kau nak pergi mana ni? Kau nak hilang macam Jack juga? Nak berehat macam Jack? Ya. Ada je. Ada gila. Apa dia? Aku jarang bercakap. Tak ada, aku ada. Tak ada, aku ada. Cuma busy sikit. Ni apa? Real mana real? Ada je, cuma busy sikit. Really ke? Ada je masuk kadang-kadang. Dah Mak Jan? Dia cakap jagi dia bangun. Wah. Yo. Apa je? Apa je? Apa je? Delay Tadi aku dengar macam ada orang Apa Mat? Mat dengar suara aku? Dengar dulu. Wah. Abang Cik tengok Estrella. Abang Cik tengok Estrella. Delay buka hak. Delay buka hak. Delay Mat. Delay. Nama Hani. Poco.
Mesti kau tengah goram kan. Mesti kau rasa jangan macam lah, kau nak aku bodoh. confident tapi kau tak dapat kan. Kau break kat orang lain. Mana bodoh ni lawa. Mana ada yang pukul kau? Ada ni tu. Tunggu aku dulu. Dengar. Sekarang 40. Lapar masak Maggi mah. Ha? Masak Maggi. Duit lah ni. Pergi dapur tak? Okay, bagi location tahu mah. Banyak sikit. Oh, ada satu yo. Kau nak buat sini. Tak perlu pasal aku tak. Tak boleh. Aku tak kerang sedap kat ni. Buat pekat. Buat pekat kan. Dapat korang. Lope tu cicang sama buah kicap. Sedap. Orang suruh bocor dalam Maggi gampang. Naiklah nanti mai. Tak boleh, tak elok. Sedap lagi kicap. Sabar. Coba. Hai, coba. Halo. Mak, dengar tak mak? Oh, dengar. Delay mak. Oh, stres kau ya. Delay, okey. Garuk lah, delay lagi. Ada okey dah Haji. Okey dah. Bengok. Kecek hani gila. 5 minit kemudian baru dengar suara kau. Dengar tak dengar? Aduh, stres molek. Sabar jangan. Sabar. Kejap. Abang nak kena jumpa orang tu. Tu apa Mama depan? Hati sangat ni. Timah. Ya. Suara dia sakit. Kena hilang. Sebab dia update baru. Tacticalnya dah lain. Mana dia? Aku baru dapat weapon tu semalam. Aku pulang. Kau sepatutnya kau jangan ini pula. Habis tu semua orang kena buat baru. Lepas beli lah. Kau nak beli baru lah. Crafting. Iyo. Lagi tak masuk akal Liman. Kau boleh bayar ke Liman? Berapa tadi Mak Don? Dalam satu klik ada berapa? Gula-gula? Tak ada. Ya apa yang aku tahu, member aku cakap lah. Ada banyak yang dalam klik sekarang ni. Dia kata 10 butir dia cakap. 10 butir je. So dalam satu bot tu ada 10 je? Macam ni lah. 10 ke 40 tak tahu lah. Sebab aku tak tekan lagi nasib dia. Aku tak tekan lagi. Aku baru tekan L. Sebab harga mahal duk 200. Macam ni aku kena buat job sampah dulu lah. Dia peluru ni aku rasa kita stop dulu lah kan. Bagi organ yang buat, bagi dia orang ni buat. Kalau dia orang ni rampas. Dah dapat lah kawasan tu. Sam, kau pergi mana? Ikut tu nak beli kat mana ikut ni tadi? Ikut Pablo. Boleh apa? Oh, ingatkan kau kena culik tadi. Adalah. Budak-budak kau dah tidur dengan kita orang. Lagi kena cakap nak ludah. Kau tak lagi. Saya nak borak pasal tidur lah. Sekarang ni, aku ligan kau. Mencecet lari macam kena apa benda kau ni. Depan anak buah kau. Anak buah kau boleh sengih tengok kau kena beduk dengan aku. Itu ke cara pendekar jaga bapak dia? Bila? Aku nak tanya kau. Mana lagi kualiti? Budak kau atau budak kau? Kau nak cakap diam dulu. Siapa yang cakap tadi? Lai. Depan. Siapa yang cakap tadi? Lai, keluar sekarang. Kau tak payah nak belagak dengan kita orang lah. Sekarang tak bukan cakap belagak. Kalau lu orang berani, lu orang pegang lu punya barang sekarang. Kas fight kat kau tengok. Macam gitu yang kau. Dental.
Ini bukan soal jangka. Kita orang takkan Kau berpegang goyang dua ke? kali. Kau dengan goyang, budak bodoh. kau goyang ke? Simpan senjata. Pedang kita bukan untuk berlawan dengan orang-orang murah seperti ni. Sebab pedang kau hanya mampu masak rendang. Jangan nak persoalkan Tong sayur. pedang aku lagi lah Barwa. Kau Orang tak rendang tu. sedar ke siapa yang perlu berambus di tempat ni? Kau nak suruh aku berambus? Jangan Kau tak sampai sedar-sedar samurai lagi. ni kau Pitbull. Kau tak sedar lagi. Aku bagi tahu kau tak sedar lagi ke Barwa? Sekarang satu je aku nak cakap kau. Engkau anak jantan. Aku say yes. Aku tak perlu kau nak keluar kau punya milis sekarang. Itu kalau Macam sekarang OMC kasih bulat ini budak catering. Sekarang macam dah lalu betul tender. Lu keluar lu punya craze sekarang. Budak-budak bodoh dah kalah gitu. Mau tengok lu orang mental ada mental tak mental. Kita dah banyak dah lah dia orang. Kita tengok siapa yang mental. Kata Taiko. Pailang apa? Kita sekarang macam mana pedang dah banyak. Dia orang punya darah lah. Baik kita balik cuci dulu lah sekarang. Dah penat ya. Main 2 kali dah kalah penat. Cucuk lah sekarang jangan cakap buat good lah. Kita balik cuci pedang dulu lah. Banyak sangat lah darah dia orang. Kita 2 kali sudah surah lah. Kita balik good lah. Kau. Pendekar. Saya bising lah. Sebab tu aku cakap Ada bulat apa? Dah terbakar seperti monyet lah. Keluarkan lu punya samurai. Kasih cocok bah tengok. Lah dah bulat. Good kan. Cucuk dah cucuk. Ada yang mula terbakar. Lai balik. Mari bu, mana budak kau yang dah cocok lah, mana cocok lah. Macam ni, Pibom. Ni sebab tu aku cakap, jangan panggil Li Pablo. Budak-budak lu dah macam mancing kepanasan dah sekarang ni. Yang panas dia jangan. Ni dengar ni Pibom. Tadi gua arahkan budak gua bulat, tapi yang menggelupur budak-budak lu belakang apa pasal? Tak ada buat apa-apa. Pegang samurai. Tak bergerak tak langkah pun tak gerak. Cucuk lah sekarang. Adik, dengar ni Dek. Dengar ni Dek. Maksud abang bila cakap mengelupur tu bukan bergerak. Bila abang cakap tak bergerak tu lepas sunat. nampak beruk. Kita orang tak ada abang naik motor. Tengok Pitbull. Tapi tak apa dah risau. Aku takkan malu ke kau. Ya OMC diam, aku tak nak bersuara. Tak apa yang malas nak main je. Buat bodoh. Pak Wan, duduk diam elok-elok. Jangan bercakap dengan budak-budak bodoh ni. Kalau kau layan, kau sama bodoh dengan diorang ni. Kita depan kita ni, ketua yang bodoh. Nak bulat apa lagi? Nak buktikan jantan 2 kali. Kalau tak dia. Kita bulat ni dah nampak Kau nak buktikan 2 kali buat apa? 2 kali tu. Diam, yang lain kena diam. Diam lu. Oh, jangan. Kita nampak orang tu. Ketua yang bodoh ni. Nak buktikan apa lagi? Menggelagak suara dia tu. Menggelagak. Boleh tu. Sabar mak kawan. Macam orang tak bulat lemang. pegang barang belum cocok lagi. Relax. Jangan takut. Gua tak ada pegang. Gua genggam ni Pablo. Kau nak cakap apa menggeltar. Gua cakap lu gentle, lu relax. Tapi lu tengok siapa rambut merah ke siapa tadi? Aku tu tak tahu siapa. Yang lain biarkan. Kita yang dua yang lain tidak sama seperti kita. Jangan risau. Wahai anak-anak Catering Sri Kandi. Dia abang datang hantar. Menang 2 kali bah. Jangan borak tak menang. Malu kau orang nanti. Jangan borak. Lu kau nanti balik dulu. Aku bagi tahu kau orang. Ya. Kita orang dah bantai korang tadi. Betul. So kawasan ini jadi hak milik kita orang lah. Okey, tak apa. Orang lepak sini ya. Lu tengok apa jadi dengan kalau kau nak bagi kita orang bukan budak-budak yang menunggu satu tempat. Kita orang bukan nak pegang satu kawasan. Habis kau halau aku, kau tak duduk sini apa baik lu orang yang berabos. Suka hati aku kalau aku nak pegang kawasan ni. Itu soal kawasan aku. Kalau kau masuk balik, aku bantai balik. Jadi Rafael, tengok jam dah pukul berapa? 1:06. Dah boleh ke? Sedikit lagi. Alah, kalau ada orang berani sekarang pun boleh jalan lah. Ini soal yang bodoh. Apa pasal? Alah, daripada tadi ulang bodoh semua apa. Orang bodoh kena ajar banyak kali. Pitbull, satu saja. Wah sudah cakap. Wah punya mulut sudah cakap yes. Tapi lu orang akal yang tak ada. Tak apa. Faham. Respect Respect lu orang. Apa-apa kita roja. Jom mesti. Menang dah, kita dapat masuk. Yes, jalan buka dada. Adik. MC gerak.
buat apa? Nak buat apa lagi? Nak buat apa dah tunggu pendek. Semua ready. Batai sajalah. Bodoh betul. Gara tu. Baik parang tadi. Pasal dia suruh gerak, tak gerak je? Tak gerak ke? Bukannya kitanya overticket. Najah. Tak faham. Rasanya dia bodoh. Biasalah Gerak ni kau. bodoh. Ulu tak kau, minta maaf. Jadi macam Parang tadi dia cerdik. Bila kita kata yes. Sekarang ni Puteri Rumah dekat situ lagi ke? Apa dia? Bawa dia bah. Dia menung ke apa bah? Apa dia? Puteri Kusuma. Apa kat situ? Kat mana? Dia menung ke bah? Tak, dia tak bunuh dulu. Sebab tadi dia tahan tu. Alah. Jom lah, jom. Ada puteri itu. Alah. Pergi balik. Kau pergi balik. Kenapa? Boleh. Puteri Kusuma balik ke motor Tak, sekarang. aku nak ambil si Puteri ni daripada tadi. Sekejap. Puteri. Mana? Puteri. Kau dah nampak dia macam ni. Kau pegang leher dia. Kau heret dia. Ada. Ella tak cakap bahasa apa lagi. Abang datang sini bang. Sekarang ni lo orang gerak je lah belakang. Kau seyek je perempuan ni. Kau pergi sampai ke motor kau berambus lah. Ni ada satu soalan Betul juga kenapa kita tak heret kan? Betul tak? Betul tak Menika? Kenapa kita tak heret kan? Tapi aku nak tanya kau macam mana nak heret? Ikat tali tarik bang. Macam mana? Okey, cuba tunjuk demo dia. Okey, kau demo. Pegang Demo. Ni bang, joget ni bang, joget ni. Tadi gaya macam bijak pandai sangat. Cuba try. Ada otak, pakailah bang. Si terpandang ada otak. Ya, betul. Sebab sekarang ni kebodohan jangan tunjuk kat orang, okey? Sekarang ni kita orang tak pandai. Sekarang ini masalah ni. Nak erap macam ni. Ni jangan nak erap macam ni. Macam mana nak erap? Jangan nak erap macam ni. Okey, buat biar kita nampak bodoh. Buat. Biar kita nampak bodoh. Buat. Tak apa, dah lagu otak aku. Bagi kita nampak bodoh, buat. Teko, buat cemar nama teko. Tak apa, kita ajar dia orang sikit. Macam dah heret budak anjing ni. Aku tak serius, tapi aku serius doh, aku tak tahu kalau dalam L tak ada apa tak ada. Nak tengok kau pandai dia orang. Hai, gerak. Hilang. Akak yang pandai cakap dia ambil kak. Tolong kak, saya tak tahu sumpah dah. Tengah tengok depa tu buat. Aku dah heret anjing kau sekarang. Kan, saya tak suka. Dah agak dah. Okey kak, terima kasih kak. Apa kita terus. Jom. Tak ada suruh pun, dia ni berambus je. Adik, kau sini kak. Kau sini Puteri. Lagi sekali kau cabar. Lagi sekali kau cabar Teko. Bagus. Lagi sekali kau cabar. Lebih mana? Mulut kau dek, mulut kau jaga dek. Lagi sekali kau cabar aku Kau sini kau Puteri. Kau sini kau Puteri. Teko panggil Puteri. Lari. Puteri pergi Puteri. Teko dah panggil tu. Wah, bulat sekarang dia ni satu bulat. Teko. 20 Benda ni bukan daripada kita Teko. Sekarang ni aku nak cakap. Sini. Dia keluar macam tu. Sini. Sekarang Teko nak kau jelaskan. Buat apa dekat situ sedangkan Teko dah suruh gerak? Teko, Puteri menung Teko ni bawa dia. Okey, menong. Kalau tengah keadaan macam gitu, buat apa menong kat situ? Berampus pergi masuk kereta. Emergency Teko, tadi emergency sangat. Emergency ataupun tidak, lari terus. Sekarang ni kau kena provoke dekat situ. Kau datang, benda jadi lagi teruk. Tiba-tiba kau bersuara pula. Lepas tu bersuara macam tak ada apa-apa. Puteri tak tahu apa-apa and datang. Tak tahu apa-apa. Taiko tengok kau kena macam tu. Aku dah godok semua kat situ, apa jadi? Takkan tempat yang sama kau nak trigger aku punya baran. Taiko, sabar Taiko. Macam dia cakap. Orang semua ni aku cakap terang-terang nak menong ke nak apa, pergi masuk kereta. Emergency macam mana, pergi jauh daripada kawasan situ. Mana orang nak tahu kau menong ke tak? Siapa? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Tunjuk kepala kau. Gerak. Cabar lagi. Cabar. Aku ni. Dah.
Sally pergi ni Kak Putri. Respect tackle boleh? Jangan takut jadi berat lagi Sally. Sekarang ni aku nak hari ni semua kita ligan pendekar saja sampai habis. Aku tak kira. Aku nak tanya korang ni. Boleh makan tak boleh makan? Mana lebat? Kita kekurangan 4 orang sebab diorang 3 tak silap. Lebat, headcount berapa orang? Kita 26. Tadi Zafin dengan siapa tadi baru masuk? 2 orang. Acap Kita kalah number tadi. Kita longgok. Ya, longgok je. Semua longgok je. Yang kru, badik rapat sikit badik. Beratur elok tu. Guys. Come on guys, beratur elok. Senang beratur elok lah, tu je lah, senang. Memanjang ke depan ke pulang. Bagi mak cantik. Okay ni, nak kira. Syah, sini Syah. Dah. Kira aku sekali dulu Bukan Syah. Sekali. Cik Tak, Puteri Cik dengan madam. Nona ada ke? Bye. Ya. Aku nak pergi kat Samji je Ada ni jap. Pergi lu. Sam. Sam. Ni jap. Nona main depan jap Nona. Tengok aku pulang kau lagi. Boleh bye. Taiko kau lah. Nak masuk taiko tak? Kalau termasuk taiko kita 28. Mana taiko Syah? Taiko gitu kat motor. Kau mana? Tukar motor. Dia tukar motor. Yang on duit. Motor. Yang on duit tadi siapa cik? Dia nak FAQ juga ke? Tak. Zah. Yang duit tu dah sampai. Zah dia dah sampai. Zah on duit. Zah on duit, acap sampai. Ya. Zah on duit 29. Zah ngacap 30 lah terus. Acap ni acap kalau sekarang. Acap dah sampai. Zah je belum sampai. So sekarang ni ke? Dia masa dia tengah mana Putri? Dia pingsan ke? Dia daripada waktu tengah bulat-bulat orang tak tahu. Dia kat belakang tadi hilang. Waktu bulat-bulat tu dia menung. That's why Taiko marah tu. We pullkan Taiko lah. Dia macam ni madam, Sally. Masalah situasi tu tadi sangat-sangatlah panas. Betul. Dan sekarang ni dia dekat situ dan dia dibulat dengan budak-budak kuning tadi. Pekat bunyi. Rambut you macam Alah, nak tanya pasal time ni. burung ni. Aku bagi tahu benda simple dekat korang. Ada 2 situasi akan berlaku. Satu, orang akan maki korang. Yang kedua, orang akan tegur yang jangan lembut. Korang boleh pilih. Korang nak orang maki lembut ke, ataupun korang nak orang tu maki dia betul-betul maki punya. Itu je. Maksudnya bila mana ada orang yang patut korang kena respect. Bila mana ada orang yang kau rasa dia boleh tegur cara lembut, kau kena berhati-hati. Orang yang berbeza, perangai yang berbeza, tapi dua-dua tu kau kena berhati-hati. Dua-dua kau akan rasa satu masa dia membuatkan kau orang rasa terasa hati. Sekarang ni aku tahu ada orang terasa hati kan. Lepas tu orang kata dah berapa kali dah tegur sekali, dah kena betul-betul. Penat lah, pakai anak. Okay, sekarang Zah baru sampai. Campur Zah apa-apa. Bye. Kau balik bye. 27 tak silap. Track lagi. Ini pedang apa warna biru ni? Itu pedang kumbang. Okey. Kuat buat apa ni? Abang J tak bagus tu Abang J. Tengok aja. Ada aku tak nak bagi kau orang rasa macam korang stres ke guys? Tak. Stres tu. Ya aku tak ada. Cakgam tu. Macam aku cakgam sekarang. Buat tak? Dia macam ni. Aku nak cakap korang satu lah. Kadang-kadang
Itulah. Jangan apa bah. Tak apa Pak, lukis lah. Apa Aku aku nak ni? aku nak lukis ni. Aku nak lukis, sabar. Aku tengok korang macam Oh. Ya. aduh. Relax guys. Jangan stres-stres guys. Kalau itu biasa, kena provoke itu biasa. Ha, kan best tu, nampak tak? Nona, anak tiri. Aku kadang tak tengok. sedar diri. Sini. Apa stres-stres ni? Korang ni lagu tengah serius pun kau main. Tak nak dengar sekali. Tolong je. Kali je aku rindu lagu tu je. Kau boleh main-main Kenapa nak serius? Sini anak tiri. Dua benda yang berlaku di mana seorang akan jenis suka maki, yang seorang lagi tegur saya cara lembut. Sabar. Tak ada respect. Nampak? Tak ada respect. Masing-masing buat. Mana? Tengok. Apa? Aku tengok si Bakoba. Oh. Walaupun kau di depan aku. Nampak? Aku bercakap lari. Kau tak nak stres. Alah. Kau cakap tak nak stres je. Tak saja, aku terates je. Itu hari apa ni? Janganlah pergi bodoh. Ban siap betul lah. Bodoh betul lah. Aku baru nak nari. Okay, janda je. Buka lah, tolonglah je. Kali je. Jangan. Aish, takut ke? Je takut ke? Come on je. Lelaki je. Apa takut je? Lelaki tu je. Tak apalah, aku buka lah. Mana? Ya, janda. Lawa. Ya. Penuhnya Amira si janda. Jaga sabar. Takut kau orang ha. Takut kau orang. Tengok. Ni tengok. Bodoh. Ni jap, mai sini. Budak ni, tahu tak? Mai sini. Budak ni depan Taiko. Oh, memang tu. Memang betul disiplin. Belakang Taiko, tahu tak? Wah, kena ganjing-ganjing tau ni. Wah, pasal dia tau, nampak? Dia siap menganjing gitu. Mana satu? Dia bully wah Taiko. Bah. Dia kata, kau semua Taiko, semua. Betul tak main-main. Aku tak main. Ni tak main-main kan? Kau ni J pun ketua. Kalau korang tak ada respect dia, sama macam korang tak respect aku. Faham? Bila korang tak respect dia, kalau aku tak ada, siapa nak handle bukan dia? Teko jerit sikit, Teko tak dengar. Kalau dia tak ada, high table yang lain. Kalau korang tak boleh nak respect each other, takkan jadi macam ni saya. Kena gitu bah, kena. Faham tak? Sekarang bah. Kau kepala ke dalam hal ni semua budak-budak yang jadi tak respect dekat J? Tengok. Bakoba. Ya betul. Aku. Kau? Sparring dengan Samju sang? Tambi macam ni, Tambi. Siap menjalankan arahan ketua. Tambi. Kayu ketua. Kenapa kau ni macam Mel ni? Taiko kata tangan. Tangan. Tak ada Mel kau pula jadi macam ni je. Tangan. Dia kuat mengadu. Apa je? Sabar dengar ni. Apa? Diorang tadi sebab dia asma tiba-tiba. Apa? Trik. Tambi! Punya bakobat India ke? Tu cakap mulut pergi dulu ni. Itu bukan bergaduh Teko, itu menjerit. Teko. Pergi dulu ni. Kita bila masa depan ni ada zoo negara Teko. Baliknya Samju. Jangan jauh sangat, sini lah sikit. Diorang ni tak jiran aku rasa. Ada sebenarnya saya nak suruh Taiko. Jangan fikir banyak sangat. Alah, bang merunguk mana pandai. Kenapa 2-3 hari saya cuba untuk bagi biar Taiko je sendiri, saya tidak berjumpa dengan dia. Sebenarnya saya dah bagi dia. Jauh sangat kot. Saya dah bagi tahu dekat Taiko, D,
Imah je referee je tu. Berehat lah Di. Kau jangan stres sangat. Tak apa budak-budak ni. Bagi je hot to iron handle. Tumbang, Sebab tumbang. Dia tekan banyak. Kau tak tahu dia ada RP. Dalam masa sama dia nak kena handle budak-budak ni kan. Jadi saya kesian lah. Sebab tu saya nak bagi Taiko ni dia chill. Saya nak dulu dia rehat. Sebab tu saya cuba buat something yang ada benda yang dia boleh buat. Dia boleh buat lah. Jadi macam dia mahu Putri kan. Saya saja buat macam tu supaya dia tidak fikir sangat kat Putri. Supaya dia ada lagi mood dia kembali okey. Itu bodoh aku tinggal. Sorry. Berat dekat Nusantara. Nanti Taiko akan jumpa kita dekat Nusantara. Apa letak dalam minyak ni? Punya anu bom. Makan itu bau babi. Sakit. Cedok bang kau Sorry bah. Jadi sebab tu saya cakap dia walaupun dia cepat marah, cepat cool, tapi yalah, orang ni dia ada tahap kesabaran dia juga. Mungkin dia tahan seorang-seorang. Kalau masa dia live stream tahan. So kita kena bagi something yang membuatkan dia rasa macam lucu ke. Ada. Jangan memeningkan dia. Saya tak boleh nak serius guys. Takkanlah Taiko nak serius, saya pun nak serius. Betul tak? Kecil. Mestilah saya kena jadi lembut. Betul bang. Jadi saya tak budak, kita cari penikah je. Boleh? Samjo. Aku saja bagi kau menang tau. Kau tidak, kau tak boleh masuk FM ni tau. Apa aku tak dengar tadi? Oh. Lain kali bah pakai wireless bodoh. Oh, ni kabel ni Taiko. Dia bersebab ni, kompromi Taiko. Bukan kabel tu memang ya, tapi terputus. Sekarang nak buat apa korang ni? Kita cari pendekar. Taiko nak pendekar, kita cari pendekar. Budak ni on je ni. Saya tak semua transport. Okey, transport. Mana Abang Khabar? Kenapa hilang Abang Khabar? Handle benda ni Abang Khabar. Abang baring lah tu. Oh lupa Abang Khabar down kan? Aku nak tekan Aceh je. Boh, je boh. Siapa yang 7 orang tadi bagi balik kat Samju, kesian dia. Apa joran? Siapa yang 7 orang tadi kasih balik kat Samju, kesian dia. Okay. Ada pembersihan ke tadi? Tak ada rasanya. Kenapa hilang? Bukan hilang. P12 tadi. 12 tadi. 12 tadi aku ada. Mana ya kata ni, kau duduk belah sana sikit. Kat sana, belah situ tu senang kau terbang jatuh. Ya ke? Duduk belah sana. Aku risau ni, aku terlanggar dengan motor tadi, cabut pintu. Motor tu tak okey. Dapat 4.5 lah. Kat sini aku rasa okey kot, duduk sini kot. Dapat 4.5 kat dulu. Kau dah pakai tadi pinggang lah. Agak-agak kalau terpelanting ni makin makan angin lah aku. Abang J. Caca ada informer pendekar dah buka baju. Pendekar dah buka baju. Oh, wah. Pendekar buka baju? Ya, Caca bagi tahu dekat radio boleh ke? Abang J tak ada radio. Nak bagi tahu macam mana? Bagi tahu. Caca. Mana ada Caca? Caca bagi tahu lah. Ada dapat information daripada prospek. Biasa kau bawa motor Pendekar buka baju. Baik. Alright, baik. Okay. Oh, you mau pergi settle lain ke? Ada ya? Tengok ikut belakang boleh lah. Belakang sekejap boleh kan? Yalah. Ni. Alamak, polis. Polis bodoh. Polis. Bukan. Itu ambulan. Oh. Ba. Kau yang menakut. Kenapa? Aku nak ke polis tadi. Gila aku terkejut sebab aku ada gam ni bodoh. Aku jual gam. Kau tahu kan aku jual gam sekarang.
Apa tu je? Apa lah weh? Malu. Ya, kau tengok lah. Belakang aku bonet tu ada ketung tu. Ni, bagi tahu dekat budak ni. Ada information daripada prospek. Budak pendekar dah buka baju. Tu ada orang tengah cakap. Aku tak ada radio tau. Aduh. Mana pergi radio kau? Lu pergi beli dulu lah. Pergilah Apa kata pergi beli radio je? Hah? Apa kata pergi beli radio tu? Kau jual radio? Aku jual radio tadi. Orang tu nak beli radio. Aku rasa budak tu budak pendekar tadi dekat ni. Dia kata nak beli. Berapa duit sangat? RM500 je. Dah. Aku lupa tadi nak singgah kedai tu. Aku direct pergi Felda tadi. Aku tengah menjual tadi. Asalnya. Apa kita tahu radio? Apa information dalam radio? Biasa every time tak boleh buka ni. Dalam radio cakap apa? PL naik. Jalan kaki kita ramai-ramai.